setiap tahun kita akan dengar ajaran-ajaran sesat yang menakutkan. Walaupun sesat besar itu, sejelas itu sesatnya, ramai juga yang ikut. 780 orang juga yang ikut. Ajaran yang betul-betul keluar dari Islam. Dia punya pegangan ajaran tu. Siap umum lagi dalam YouTube, dalam TikTok, apa dia buat live ni, tunjuk muka pula ni, 450 orang ni. Tiap-tiap tahun akan ada di Malaysia ni, kita tak tahu macam-macam. Tahun ni ajaran ni, tahun depan ajaran ni, ajaran yang terang-terang keluar dari Islam. Hak ni yang saya sebut tadi. Orang yang hari ni elok dah buat amal ibadat, Allah bagi dia suka baca Quran, Allah bagi dia suka sedekah, Allah bagi dia suka puasa, salah satu, jangan syirikkan Allah. Jaga elok-elok dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa Allah ajak sendiri dalam Quran. Allah ajak untuk hati kita tidak dipalingkan dari Islam. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Allah, jangan bolak-balikkan hati kami. Jangan singkirkan hati kami. Jangan buang hati kami dari Islam. Kami syukur hari ini dah Islam. Tu Allah ajak sendiri dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan buang hati kami selepas kau bagi hidayah kepada kami dengan Islam. Baca doa tu hari-hari.